Maknanya kita mesti ada satu cara alternatif juga kan untuk membantu. Dan samalah macam sekarang. Kenapa negara Arab tak boleh bagi senjata kepada Palestin? Dan sedangkan sebenarnya Palestin dia bukan setakat perlu biskut, dia perlu senjata. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Kita kembali dalam segmen PerTV Podcast. Saya Azman Jamal, hos anda, dan ini adalah episod yang ke-7. Sebelum-sebelum ni kita banyak buat topik berkenaan isu semasa, isu politik dan isu-isu berkaitan rakyat. Cuma episod yang ke-7 ni kita nak fokus jugalah kepada isu-isu berkaitan Palestin, sebab itu adalah antara pendirian TV PerTV dalam memperjuangkan hak-hak saudara kita yang berada di sana, yang terus berdepan orang kata tindakan genosid oleh negara haram Israel. Dan kalau anda selalu tengok TV PerTV, sudah tentu anda akan kenal panel bersama saya di studio hari ini. Beliau adalah pengurusi Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin, Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni. So, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyaklah kerana sudi meluangkan masa. Saya tahu Ustaz pun macam dalam keadaan tak sihat sikit. So Ustaz, saya terus straight to the point lah guys Ustaz. Okay. Sebab pada 1 Jun lepas telah adanya Muzakarah Ilmuwan Islam yang mana topik perbincangan ialah berkenaan jihad pembebasan Palestin. So pelbagai isu berkaitan isu-isu Palestin telah diketengahkan, disuarakan. So sebelum kita pergi ke perbincangan yang lebih mendalam kan Ustaz, mungkin Ustaz boleh start dululah cerita apakah matlamat utama muzakarah itu dan apa resolusi yang telah dimuktamadkan pada sesi itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Azman. Jadi pertamanya terima kasihlah atas jemputan ni. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas rancangan ni. Secara umum, muzakarah yang kita buat dalam beberapa minggu lepas sebenarnya adalah merupakan respon dari satu fatwa yang dikeluarkan oleh Kesatuan Ulama Sedunia yang berpusat di Qatar. Jadi dalam fatwa itu secara umum dinyatakan kewajipan untuk umat Islam, pelbagai pihak lah, rakyat, negara dan seumpamanya untuk membebaskan Palestin dengan cara berjihad. Sama ada dengan jihad senjata bagi yang sesuai dengan jihad senjata, ataupun dengan jihad ekonomi, ataupun dengan apa juga bentuk jihad yang lain lah. Jadi itu adalah merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh Kesatuan Ulama tu. Dan kemudian ada satu respon, dan banyak respon sebenarnya, tapi ada satu respon daripada Majlis Fatwa Kebangsaan Mesir yang mengkritik fatwa tersebut. Jadi menyatakan beberapa poin di antaranya adalah fatwa jihad ini tidak boleh dikeluarkan oleh badan macam tu, dia mesti dikeluarkan oleh negara. Jadi seruan itu adalah merupakan seruan yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi adalah pandangan-pandangan dia berkenaan tentang itu. Jadi daripada situ kita sebenarnya meletakkan beberapa objektif hasil daripada fatwa tu. Satu iaitu kita nak memanjangkan dengan fatwa tu kepada pihak-pihak yang tertentu di Malaysia, sama ada kerajaan, badan-badan berwajib kan, termasuklah MKI apa semua, dan juga kepada rakyat lah, untuk masing-masing mengambil peranan yang sepatutnya hasil daripada fatwa itu. Kemudian yang kedua, kita juga bermatlamatkan untuk kita menjawab segala persoalan-persoalan yang timbul hasil daripada fatwa tersebut. Sebab ada setengah pihak dia melihat fatwa itu agak ekstrim. Ada setengah pihak mengatakan bahawa fatwa itu akan menimbulkan huru-hara. Bahkan ada yang respon, dia kata kenapa perlu berjihad, mengorbankan nyawa kalau sekiranya kita ada pilihan untuk suruh rakyat Palestin pergi ke Sinai, contoh, berpindah jadi lagi selamat. Dalam keadaan sekarang kenapa perlu pertahankan tanah air dan mengorbankan nyawa? Jadi semua itu pada kita adalah merupakan persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Jadi kita jawab dalam muzakarah tersebut. Kemudian yang seterusnya juga adalah kita ingin menggariskan beberapa resolusi dan juga tindakan-tindakan
yang sepatutnya boleh diambil oleh semua pihak lah. Ada peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan, ada peranan yang boleh dimainkan oleh pemimpin masyarakat, ada peranan yang boleh dimainkan oleh ahli dan anggota masyarakat sendiri. Jadi kita telah menggariskan ada dalam 15 resolusi. Jadi semua resolusi itu adalah merupakan suatu yang telah pun bertulis, yang kalau sekiranya ada masa saya boleh kongsikan, sama ada saya bacakan ataupun nanti kita kongsikan dalam ni. Tapi kita dah siarkan kan ke semua resolusi itu, dan sekarang kita dalam proses untuk memanjangkan resolusi itu kepada majlis-majlis ataupun kepada pihak-pihak yang tertentu. Okey, baiklah Ustaz cakap tadi pasal perkataan jihad. Sebab saya rasa sekarang ni bila terdapat orang kata bila orang cakap tak setuju dengan jihad, sebab orang duk fikir jihad ni hanya memikirkan perang. Masa saya datang kepada musyawarah tu, saya pun sebenarnya baru faham lah, ada jihad media, ada jihad, dia ada pelbagai jenis perjuangan. Mungkin Ustaz boleh jelaskan jugalah apakah yang dimaksudkan dengan jihad, dan saya juga nak merujuk kepada kenyataan-kenyataan yang Ustaz pernah buat sebelum ni, yang mana Ustaz kata perjuangan Palestin ini adalah kewajipan semua umat Islam. Mungkin Ustaz boleh terangkan daripada aspek itu supaya penonton pun faham apakah maksud sebenar jihad ini. Baik, dia jihad dalam bahasa Arab maksudnya usaha. Maknanya usaha yang bersungguh-sungguh. Dan jihad itu sendiri maksudnya menghabiskan segala kudrat kita kan untuk mencapai suatu matlamat. Dan dia terpecah kepada banyak pecahan. Kan? Yang paling tinggi itu yang biasa kita sebut sebagai jihad qital ataupun jihad bersenjata. Tetapi di bawah daripada itu ada banyak lagi jihad-jihad dalam bentuk-bentuk yang pelbagai, yang sebenarnya dari segi pahala kita tak pasti Allah SWT akan bagi siapa yang banyak, siapa yang sikit. Kan? Tapi kalau sekiranya dia melakukan semua itu dengan pengorbanannya, dengan sepenuh jiwanya ke arah membebaskan Palestin, maka semua itu adalah merupakan jihad. Jadi apa yang dimainkan oleh para pejuang pembebasan di Palestin, contoh Al-Qassam, Hamas dan seumpamanya, dan kumpulan-kumpulan mujahidin yang lain, itu adalah salah satu bentuk jihad yang kita fahami, iaitu jihad bersenjata. Kan, mereka menentang Israel dengan mengangkat senjata. Jadi mereka melancarkan roket, mereka bawa senjata ke sana ke sini, mereka membunuh musuh, mereka meletupkan Merkawah, mereka meletupkan ini, kan, mereka bermain dengan drone. Itu adalah merupakan jihad bersenjata. Selain daripada itu, sebenarnya ada jihad lain yang kita sebut sebagai jihad ekonomi. Jihad ekonomi contohnya seperti kan bagaimana kan peranan yang boleh dimainkan oleh pengusaha-pengusaha ataupun syarikat-syarikat kan besar, contohnya dalam isu boikot. Kan, katakanlah semua kan ambil sikap sebagaimana yang pernah disuarakan oleh OIC dan juga Liga Arab pada awal ketika berlakunya Taufan Aqsa itu, iaitu negara-negara Arab hendaklah menggunakan kekuatan minyak untuk menekan Israel. Negara Arab hendaklah menggunakan kekuatan ekonomi negara Arab untuk menekan Israel. Jadi itu adalah merupakan satu jihad ekonomi. Sebab dalam peperangan ini bukan rakyat Palestin saja yang tak cukup makan. Sebenarnya Israel pun tak cukup makan. Jadi masing-masing terkesan dari segi ekonomi. Tetapi oleh kerana masih ada kan daripada negara dekat dunia ni yang membekalkan biskut, yang membekalkan beras, yang membekalkan gandum, yang membekalkan minyak, yang membekalkan segalanya kepada Israel, maka akhirnya Israel dia dapat talian hayat yang selesa lah untuk dia bergerak. Tetapi kalau sekiranya ada kan berlaku jihad ekonomi ni seperti seruan boikot ini dalam skala yang besar tu, kan dia bermula dengan kecil tapi dia akan pergi kepada skala yang besar, maka itu juga adalah merupakan jihad. Sebab risiko orang yang melakukan jihad ekonomi dengan orang yang melakukan jihad bersenjata sama saja. Sama lagi macam contoh jihad kemanusiaan. Kita tengok salah satu kan kumpulan yang menjadi target Israel, US dan seumpamanya adalah manusia-manusia yang bergerak atas tiket kemanusiaan. Contoh apa yang mereka targetkan? Sniper kan menghalakan senapang mereka kepada pakar-pakar perubatan yang membantu. Yang datang membantu tu dia tak bawa senjata, tapi dia bantu bawa bius kan, bawa ubat-ubatan, bawa untuk peralatan untuk membedah kan. Jadi itu adalah merupakan satu jihad kemanusiaan yang menjadi ancaman juga kepada Israel, dan bahkan mereka juga terancam nyawanya
Kan? Dan sama juga seperti orang-orang yang kan, mengumpulkan dana di seluruh dunia untuk diberikan kepada Palestin. Dan kita tengok macam mana Israel punya respon terhadap semua bantuan kemanusiaan tu. Mereka halang, mereka sekat, kan, bahkan kan sebahagian tu ada yang dibunuh, ada yang ditangkap, ada yang itu ini. Jadi itu juga kan bantuan kemanusiaan itu sendiri sebenarnya adalah merupakan satu lagi bentuk jihad. Dan termasuk juga dalam jihad ini juga adalah jihad media. Kan, sebab propaganda adalah merupakan permainan Israel dan itu adalah merupakan modal mereka yang paling besar. Sebab negara mereka sendiri pun berdiri atas propaganda. Jadi mereka perlu menjalankan propaganda. Jadi kalau sekiranya kan umat Islam lawan balik dengan menggunakan media, dan ternyata sekarang ni Israel kalah dari segi media sebab dia tak mampu menyorokkan kejahatan dia. Dia nak sorok kejahatan dia, tapi akhirnya media berjaya membokarkan kejahatan dia sehingga akhirnya berlaku demonstrasi di seluruh dunia. Jadi sniper juga target wartawan, dan berapa ramai dah wartawan yang mati dibunuh. Jadi maknanya peranan media juga adalah merupakan suatu jihad. Jadi kalau sekiranya kita boleh memahami jihad tu begitu, kan, maka sebenarnya jihad adalah merupakan suatu yang besar. Dan rakyat jelata pun, rakyat biasa ni pun dia bersolidariti, dia melakukan demonstrasi, dia membuat seruan itu, seruan ini. Sebenarnya semua itu kan kalau dalam isu Taufan Aqsa ni adalah merupakan kerja-kerja yang berisiko. Dan semua itu adalah merupakan usaha-usaha yang memberi kesan kepada kan kejatuhan Israel. Jadi semua itu adalah merupakan termasuk dalam ruang lingkup jihad yang sebenarnya perlu dimainkan oleh semua orang. Okay, Ustaz, kalau kita cerita pasal 7 Oktober 2023, sekarang ni rasanya dah 20 bulan dah sejak Taufan Aqsa berlaku. Sejak Oktober 2023. Dan saya rasa setiap kali kita panggil Ustaz sebagai panel atau kasi interview pun pelbagai komen Ustaz pernah ceritakan daripada perkembangan semasa ke semasa. So sekarang ni Ustaz dah 20 bulan. Macam mana Ustaz melihat perkembangan yang sedang berlaku di Palestin? Bagaimana Ustaz melihat naratif atau propaganda yang Israel bawa selama ini, yang mana mereka selalu cakap Hamas ni pengganas, mereka cakap seluruh Gaza ni adalah orang-orang Hamas dan mereka nak bunuh. So macam mana Ustaz melihat progres sejak 7 Oktober sampailah ke hari ini? Sekarang ni bulan Jun. Dia satu benda yang cuba disorok oleh media Israel adalah sebenarnya kekalahan Israel. Jadi kekalahan Israel ni bagi orang yang memerhatikan peristiwa yang berlaku daripada hari ke hari, sebenarnya dia boleh menyimpulkan bahawa Israel teruk sekarang ni. Jadi yang selalu ditonjolkan oleh media adalah pembunuhan yang berlaku di pihak Palestin. Orang Palestin yang mati, buaya yang dibunuh, apa semua kan. Tapi perkara yang sama kan sebenarnya ditanggung oleh Israel lebih berat. Dan bahkan Israel sendiri sebenarnya dari segi angka sebagai contoh kan. Katakanlah kita kata yang terbunuh dari kalangan orang Palestin 50,000 lebih. Manakala yang terbunuh dari kalangan orang Israel 25,000. Dan 25,000 itu adalah tentera. Jadi maknanya kalau sekiranya kita congak 50,000 rakyat biasa, orang awam yang tak bersenjata mati dibandingkan dengan 25,000 tentera yang mati di kalangan Israel, saya kita kata Israel lagi teruk, kan, menerima kesan lebih teruk. Dan data berkenaan tentang 25,000 tentera Israel yang mati dan tentera-tentera sekutu Israel yang mati itu data yang dikeluarkan oleh Israel sendiri, bukan data yang dikeluarkan oleh orang lain. Jadi di sini kita tengok sebenarnya dari satu sudut Israel sebenarnya sudah mula menuju ke arah kehancuran. Jadi maknanya dari segi trend dia macam tu. Dia bukan menaik, kan. Jadi dia teruk dari segi ekonomi, dia teruk dari segi image, dia teruk dari segi media, dia teruk dari segi reputasi dia teruk dari segi perbalahan dalaman dia, dan saya rasa semua orang tahu semua tu. Dan bahkan negara-negara yang dulu pernah menyokong dia pun dah mula tak menyokong. Rakyat banyak negara termasuk dalam Israel sendiri melakukan demonstrasi, hampir setiap minggu ada demonstrasi, dan bukan kecil-kecil, besar-besar. Kemudian syarikat-syarikat dia pun dah mula merudum kan, jualan kan, dan seumpamanya. Tetapi satu yang mungkin menjadi persoalan, kenapa Palestin tak merdeka juga? Kenapa Palestin tak bebas juga? Di sini kita tengok ada satu sudut yang penting untuk kita fahami. Peranan yang dimainkan oleh masyarakat sebenarnya sudah sampai kepada peringkat maksimum. Peranan yang dimainkan oleh NGO, pertubuhan bukan kerajaan, semua sudah sampai peringkat maksimum. Cuba kita senaraikan apa lagi peranan yang mereka tak mainkan. Mereka dah buat demonstrasi, mereka dah buat kempen boikot, mereka dah hantar bantuan, mereka dah buat kutipan, mereka dah buat minggu solidariti, mereka dah itu ini dan seumpamanya. Segala benda dia orang dah buat.
bukan umat Islam saja, kan? Bahkan di US sendiri, kan, di Jepun, di Korea, di negara-negara yang tak ada kaitan, kan, dengan Israel, orang mula bercakap, kan, dan bahkan satu survey, kan, dibuat oleh media, dia kata isu Palestin Israel, kan, yang tersebar di media ni 80% lebih menyokong Palestin. Jadi maknanya itu adalah merupakan yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi malangnya fasa sekarang adalah merupakan fasa yang perlu dimainkan oleh kerajaan, dan itu yang tak berlaku. Jadi Israel faham benda ni, kan, Israel faham. Sebab itu mereka cukup takut ketika mana Syria, kan, berlaku revolusi lalu Assad jatuh dan naik kumpulan-kumpulan pejuang pembebasan Syria yang diketuai oleh Muhammad Julani, kan. Jadi itu sebenarnya adalah merupakan satu kebimbangan, sebab kalau benda yang sama berlaku di Syria, berlaku di Jordan, berlaku di Mesir, berlaku di banyak negara lain, sebenarnya masa depan Israel ni tak ada. Tetapi daripada situ, tindak balas daripada Israel adalah dalam isu Syria, mereka jaga Syria. Jadi mereka memerhatikan Syria dengan rapat, terutamanya Bukit Golan. Sebab itu adalah merupakan laluan daripada Syria untuk masuk ke Israel. Mereka jaga sampai sekarang. Daripada bermulanya jatuh Assad tu sampai sekarang, mereka jaga sungguh-sungguh Bukit Golan tu. Bahkan mereka pun kita tengok dah menyerang beberapa kali Bukit Golan tu, sebab itu nyawa mereka. Berkenaan tentang Mesir, kita tengok apa pula yang dilakukan oleh Mesir. Jadi Mesir, persepakatannya dengan Israel adalah merupakan satu yang lama sejak daripada perjanjian Camp David hujung 70-an dulu, 78, 79 apa semua, kan. Dan rupanya dia berterusan sampai sekarang. Dan kita tengok sekarang ni, kan, konvoi yang bawa bantuan tu, sebelum ni memang dihalang oleh Mesir. Dan sekarang yang terbaru, berapa orang dah kena tangkap hasil daripada konvoi tu. Ini Mesir sendiri main peranan. Jadi maknanya Mesir tidak mengubah dia punya polisi. Bahkan kalau sekiranya kita perhatikan tadi berkaitan tentang fatwa, kan, Kesatuan Ulama Sedunia, mana negara yang respon balas dalam bentuk yang negatif? Yang respon balas dalam bentuk yang negatif adalah Mesir. Jadi maknanya Mesir, kan, itu adalah merupakan dia punya macam perjanjian ke apa dengan Israel. Jadi Israel dia kuatkan, US dia tekan lagi supaya Mesir dia main peranan menyokong Israel dengan lebih kuat. Jordan yang terbaru, kita tengok bagaimana kerajaan Jordan mengharamkan ikhwan. Ini satu benda yang berlaku, tak pernah berlaku dalam sejarah ni sebenarnya. Kan, sebab ikhwan adalah merupakan pertubuhan rasmi. Dia ada bangunan dia yang ada logo ikhwan, kan, dekat Amman tu. Jadi ini, kan, diharamkan oleh kerajaan Jordan ni sebenarnya satu perkembangan baru yang agak menyedihkan kita, sebab bila diharamkan ikhwan di Jordan, kan, rakyat menjadi takut untuk, kan, pergi lebih, kan. Jadi sebenarnya rakyat Jordan sekarang dia menyokong rakyat Palestin. Sebab itu dalam pilihan raya yang lepas, tahun lepas, kan, mereka golongan aktivis Islam ni dia memenangi lebih 30 kerusi. Sebelum tu dia tak pernah menang banyak tu. Mereka memenangi lebih daripada 30 kerusi, dalam 34 kerusi kalau tak silap. Bila kita tengok, kan, bancian, kan, survey kenapa mereka boleh menang banyak, antaranya adalah kerana isu Taufan Aqsa. Jadi rakyat sedang pergi ke arah itu. Apa respon kerajaan Jordan? Respon kerajaan Jordan adalah dia haramkan ikhwan. Yang terbaru dalam beberapa minggu yang lepas. Jadi peranan-peranan kerajaan ini, kan, sekarang ni yang membantu Israel. Dan sama juga macam perkembangan terbaru juga kita tengok Saudi, Qatar, Emirates apa semua. Apa yang terbaru dengan Trump? Yang terbaru dengan Trump adalah mereka melakukan perjanjian dagang dengan Trump. Walaupun mungkin benda itu dah dirancang lama, tapi berlaku di saat ini secara agresif. Berbilion, kan, berpuluh bilion, beratus bilion, kan, hak kerjasama ekonomi antara negara-negara Arab ni dengan US. Jadi maknanya satu benda, bahkan ada bagi hadiah lagi. Hadiah kapal terbang apa semua, kan. Jadi maknanya suatu sekatan kepada negara-negara, kan, pemimpin umat Islam khususnya yang berdekatan untuk mainkan peranan. Jadi benda yang sama sebenarnya berlaku kepada mana-mana negara pun di dunia ni. Jadi ini satu benda yang kita kena pecahkan. Sebab selagi kerajaan tidak memainkan peranan, kan, sebenarnya isu Palestin ini takkan selesai. Sikit saja peranan yang dimainkan oleh Afrika Selatan pun sudah menggugat Israel. Sikit saja peranan yang dimainkan oleh kerajaan Yaman pun sudah menggugat Israel. Jadi kita harapkan fasa ke depan ni sebenarnya begitu. Dan itu kita punya cabaran sekarang.
Cara Ustaz cakap ni, maksudnya dalam kata lain lah, dalam bahasa lagi ringkas lah kalau saya boleh simpulkan, ialah sebenarnya pemimpin-pemimpin di negara-negara Arab ni je lah antara dalang yang menyebabkan sukarnya Palestin untuk mencapai kebebasan mutlak. Betul saya cakap tu? Dia secara umum kalau dalam bahasa kasarnya begitulah. Tapi dalam bahasa lembut pun sebenarnya mesti pergi ke situ. Maksudnya begitu sebab masa penubuhan Palestin, penubuhan Israel tahun 1948, apa respon negara Arab? Negara Arab tak mengiktiraf. Negara Arab tak mengiktiraf. Bila dia tidak mengiktiraf Israel, apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab? Mereka berpakat dan menyerang. Mereka mengisytiharkan perang. Jadi pengisytiharan perang itu berlaku 1948. Lepas tu ada perang 56, perang 60-an, 67, perang 73. Tetapi kan bila mereka mula berdamai, kan dari situlah bermulanya pengkhianatan. Kan sebab bila mereka berdamai dah tak ada dah ancaman kepada Israel. Kan Mesir tak jadi ancaman kepada Israel, Jordan tak jadi ancaman kepada Israel. Kan jadi semua negara ni akhirnya berdamai dengan Israel, mereka buat hubungan diplomatik. Bukan setakat hubungan diplomatik mana ada kedutaan saja, bahkan setengah negara Arab dia ada latihan tentera bersama. Kan kita tengok sekarang contoh macam dalam IDF, kan ini benda ni dah didedahkan oleh media. Dalam IDF ada tentera daripada Maghribi. Kan maknanya orang-orang Maghribi kan bersama dengan IDF. Orang Maghribi ni orang Arab. Kan jadi ini sebenarnya adalah merupakan suatu yang pencairan yang telah dilakukan, yang telah berlaku sejak daripada hujung 70-an dan berterusan sampai sekarang dan tidak berubah. Ya, jadi kalau sekiranya kita nak guna istilah mereka, adakah mereka pengkhianat ataupun dalang, kan terpulanglah, tapi hakikatnya macam itulah. Kan sebab Mesir dia menghalang bantuan sampai lebih baik daripada yang dimainkan oleh Israel. Kan Israel tak mampu untuk halang konvoi ni macam Mesir halang. Mesir lebih berjaya halang. Pandai juga sebenarnya Israel ni dikawal. Yelah, kita nampak macam mereka ni semua musuh, sedangkan mereka ni jugalah yang membantu. Tapi tak apalah. So, kalau saya nak bawa balik perjuangan di Malaysia lah, sebab itu yang paling dekat dengan kita. Dan saya nampak Malaysia antara kita punya gerakan paling agresif ialah boykot lah, yang mana banyak syarikat besar telah membuat kenyataan-kenyataan supaya jangan boykot, mereka pujuk dan ada buat promosi, dan mereka juga telah membuat orang kata marketing lah, yang mana mereka kata mereka ni pun support Palestin. Sedangkan kalau kita study balik, kita tengok macam-macam kita tengok balik mereka punya background, dan macam contohlah kalau saya cakap pasal restoran franchise di Malaysia, mereka kata mereka support Palestin, tapi bila di negara-negara tertentu mereka siap sponsor makanan, benda-benda macam ni yang saya rasa di Malaysia dia jadi satu macam dilema. Tapi sebelum saya nak pergi soalan spesifik, saya nak tanya jugalah Ustaz, macam mana Ustaz melihat keadaan kempen boykot setakat ini? Masa awal dulu kita nampak sangat agresif, sangat kuat. Orang nak masuk McDonald pun, contohlah McDonald ke Starbucks pun takut. Tapi sekarang ni macam mana Ustaz tengok? Dia saya simpulkan beginilah. Saya rasa gerakan boykot ni berjaya. Cuma masyarakat kita ni memang pecah dua. Dia ada orang yang boykot, ada yang tak boykot. Cuma sebelum ini yang tak boykot tu dia terus dia tak boykot tapi dia tak makan. Dia order Grab ke apa semua, tapi maknanya dia malu nak makan. Cuma sekarang dengan adanya gerakan untuk orang kata macam menghapuskan boykot ni, kan nak lawan balik gerakan boykot ni, akhirnya orang yang tak boykot tu dia pun ada hujah untuk makan, jadi dia pun makan secara terang-terangan. Jadi apa yang saya tengok sekarang, saya rasa yang boykot dia terus boykot sebenarnya. Kan cuma yang tak boykot dia memang tak boykot. Cuma dulu yang tak boykot ni dia tak pergi sebab dia malu, tapi sekarang dia dah tak malu sebab dia dapat hujah. Kan jadi pada saya sebenarnya gerakan boykot ni berjaya. Dari satu sudut kita tengok tak apalah, kita tengok ada orang pergi, ada orang tak pergi. Tapi dari satu sudut kita tengok hasil jualan yang tercatat, yang direportkan ataupun yang dilaporkan memang merudum. Mana-mana pun kita tengoklah, saya tak nak sebut syarikat-syarikat tu, tapi kalau sekiranya kita perhatikan satu-satu ada yang tutup pun. Kan, dan bukan sahaja di Malaysia, bahkan ada setengah negara tutup terus. Kan, jadi maknanya gerakan boykot tu sebenarnya adalah merupakan gerakan yang amat-amat mengesani Israel, dan sebenarnya itu kita kena laungkan lagi dan kita kena kukuhkan lagi. Ustaz, saya nak tanya pandangan Ustaz, dan ini panjang sikit lah sebab ada kenyataan yang telah dibuat, bukan kenyataan, dia bekas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zul, dalam, kalau tak salah saya wawancara ke podcast, tapi dia pernah keluar satu statement lah, dan dia berkongsikan pandangan mengenai topik boykot ni. Tapi
ulasan yang diberikan itu dia macam dia merujuk kepada rangkaian restoran makanan macam McDonald's lah. So apa yang dikongsikan Dr. Zul ni, dia based on apa dia cakap, dia merujuk kepada seorang ulama yang namanya Syekh Sulaimullah, kalau saya sebut betul lah. Dan merujuk kepada ulasan yang dikongsikan. Ini saya baca Ustaz. Dia kata ia adalah kejahilan atau dalam kekurangan ilmu tentang realiti komersial. Restoran seperti ini di setiap negara dikendalikan dan dimiliki oleh penduduk tempatan. Mereka hanya menggunakan hak jenama dan resepi. Dinyatakan juga bahawa McDonald di Arab Saudi adalah syarikat Arab dan tiada kaitan dengan Amerika. Keadaan sama di Kuwait, Mesir dan negara-negara lain. So katanya mengeneralisasikan isu ini adalah tidak adil kepada umat Islam kerana syarikat-syarikat ini menggaji ramai pekerja Muslim. Malah sebahagian syarikat ini turut menyumbang kepada kebajikan di negara Islam. Justru kempen boikot terhadap mereka dalam kurungan McDonald hanya kerana tidak terdapat franchise tertentu yang menyokong Yahudi adalah tidak dibenarkan. Maksudnya ada macam contoh McDonald di Malaysia, mereka nyatakan mereka tak sokong Israel, tetapi di McDonald di negara luar ada yang menyokong. So kata nak menghukum McDonald di Malaysia ni adalah tidak adil. Ini menurut pandangan dia lah. So ini adalah dikatakan sebagai satu kezaliman terhadap umat Islam. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit pandangan Ustaz mengenai hujahan ini. Okey. Jadi yang pertama sekali dia sebut tentang ikatan di antara syarikat-syarikat di Malaysia ni dengan syarikat Indo itu cuma pada kita panggil fee ataupun dia punya yuran franchisee itulah. Itu saja. Jadi itu pun sebenarnya besar. Kan, sebab dia orang pun tak pernah declare, kan, tak pernah isytihar berapa banyak sebenarnya yang dibagi, dan sebenarnya itu berterusan. Dan bahkan kan syarikat yang kita jumpa pun dia memang mengakui bahawa franchisee fee itu masih dibayar dan memang kena bayar. Dan dalam setiap burger yang dijual, dalam setiap makanan segera yang dijual itu ada persen untuk sampai ke sana. Jadi itu satu benda yang kita tak boleh nafi, dan dia orang pun tak nafikan, sebab itu adalah merupakan hakikat. Itu satu. Jadi untuk mengatakan bahawa dia adalah merupakan milik 100% untung dan seumpamanya semuanya kepada Malaysia punya company ataupun syarikat di Malaysia, itu sebenarnya saya rasa itu yang kita kata tak faham kan alam komersial ni. Sebenarnya kalau kita faham, kita akan tahulah mana ada orang nak bagi jenama luar negara kepada satu syarikat di Malaysia percuma. Kan, mana sekali bagi dan habis, tak ada. Mesti dia adalah merupakan ada yuran tahunan dia, ada daripada hasil jualan dia dan seumpamanya. Itu satu sudut. Kemudian dari satu sudut yang lain, kan, kita tengok macam inilah ya. Israel ni dia adalah merupakan modus operandinya, sebenarnya Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang Allah SWT dedahkan macam mana cara orang-orang Israel ataupun Zionis ni, Yahudi ni dia bergerak. Dalam surah Al-Hasr, Allah SWT sebut, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanah au min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kamu umat Islam kecuali melalui ataupun berbentengkan benteng-benteng yang kukuh, ataupun min wara'i judur, ataupun di sebalik judur. Judur ni maksudnya lapis-lapis. Kalau kita nak terjemah dalam bahasa moden ni, maknanya mereka tidak akan memerangi kamu kecuali melalui layer-layer ataupun proksi-proksi. Sebab itu kadang-kadang orang kata, jangan beli sini sebab nanti dia bagi ke Israel jadi senjata. Kan? Jadi orang balas balik, dia kata, mana ada syarikat ni beli senjata untuk Israel? Mana ada syarikat ni beli peluru untuk Israel? Memang tak berlaku macam tu. Sebab Israel dia akan bergerak melalui layer, melalui lapis-lapis, melalui proksi-proksi dia. Kan, dia bukan macam tu, dia tak sesimpel itu. Kan, jadi modus operandi kan Israel ni adalah dia ada beberapa syarikat gergasi dunia yang menjadi pemodal besar. Syarikat-syarikat gergasi dunia ni dia menubuhkan anak-anak syarikatnya yang macam-macam. Anak-anak syarikat ni ditubuhkan lagi anak-anak syarikat yang lain. Jadi kalau sekiranya kita bercakap tentang KFC ke McD ke apa semua tu, itu mungkin dah lapis yang ke-10
lapis yang ke-20. Jadi daripada situ dia naik sampailah ke syarikat yang besar tu. Syarikat induk ni pula dia memang ada saham kan dalam syarikat senjata ni, dia ada saham dalam syarikat pertahanan ni. Dia memang berniaga senjata dia tapi dengan syarikat lain. Jadi maknanya dia duduk kat tengah, dia menghubungkan di antara duit daripada sini ke sini. Sini ni ini pergi ke isu-isu keselamatan, pertahanan dan seumpama. Yang ini dana dia melalui perniagaan yang sah tadi ni. Kan dia mungkin jual kain, dia mungkin jual coklat, dia mungkin jual tu kan. Tapi sikit masuk sampai sini jadi banyak, dari situ disumbang. Kan? Disumbang. Jadi kita tak boleh nak kata bahawa kan syarikat ni tak terbukti pun. Apa bukti bahawa syarikat ni beli peluru untuk Israel? Bodohlah kalau Israel buat macam tu. Dan dia memang tak akan buat begitu. Dia ada modus operandi dia yang Allah SWT dah sebut dalam Al-Quran. Mewara'i judur maksudnya melalui layer-layer, melalui proksi-proksi. Jadi proksi itu terlalu banyak kan. Jadi terlalu berlapis-lapis dia punya gerak kerja tu. Bahkan syarikat-syarikat di Malaysia pun setakat yang kita tengok ada beberapa persoalan lah. Saya lontar saja persoalan. Satu, syarikat di Malaysia ni dia membayar franchise fee kepada syarikat induk di US. Itu saya rasa dia orang sendiri pun mengaku. Persoalannya, adakah itu saja bayaran dia? Ini adalah merupakan persoalan yang kalau kita cabar dia, cuba jawab beberapa persoalan saya ni. Contoh, kan, bangunan-bangunan yang disewa di sini, itu duit sewaan tu dia pergi kepada siapa? Satu. Kemudian bekalan daging, bekalan sayur, bekalan segala bahan mentah. Itu adakah mereka beli sendiri ataupun kan mana syarikat Malaysia beli sendiri ataupun dia kena melalui satu syarikat lain? Kan yang telah dinamakan oleh syarikat di US tu yang pusat tu. Supplier yang ditetapkan lah. Supplier yang ditetapkan. Jadi kalau ditetapkan tu katakanlah satu syarikat ni dia punya roti daripada sini, daging daripada sini, sayur ni, semua tu dia kontrol dekat satu center, satu pusat saja. Kan sebenarnya itulah yang kaya. Kan? Jadi ada tak modus operandi macam tu? Itu satu persoalan lagi. Kan? Jadi itu satu persoalan juga. Kemudian ada lagi bayaran lain. Kan? Bayaran modal permulaan. Kan dia bila kita nak ambil franchise ni, maknanya mesti ada permulaan berapa juta tak tahulah. Kan tapi yang jualan tu satu benda lagi, tapi yang mula, yang permulaan tu kan. Kemudian pergi kepada penjenamaan, ada tak bayaran dia? Mesti ada bayaran. Kemudian begitu juga dari segi kan latihan staff. Kan kemudian dari segi rekrutmen staff kan, dan semua benda tu, semua tu dia membentuk ekosistem. Kan jadi yang dikatakan, yang selalu didakwa bahawa mereka cuma bayar franchise fee saja, kan itu sebenarnya sesuatu yang boleh dipertikaikan. Kan jadi cuba jawab soalan-soalan tadi dan cuba secara telus kan declare kepada semua. Itu satu lagi persoalan. Satu lagi persoalan lain yang selalu disebut bahawa mereka juga menyumbang kepada umat Islam sebab ada pekerja umat Islam dan seumpamanya. Betul, itu kita tidak nafi. Tetapi dari satu sudut, keuntungan hasil jualan yang mereka dapat tu, berapa persen sebenarnya yang balik kepada pekerja? Dan berapa persen pula yang pergi kepada syarikat induk di US? Berapa persen pula yang pergi kepada kan dia punya tokeh-tokeh besar dia? Kan? Dari segi logik akal, sebenarnya yang balik kepada umat Islam tu sebenarnya adalah gaji pekerja-pekerja murahan dia. Jadi sebenarnya kalau kumpul satu Malaysia pun mungkin berapa persen saja. Kan jadi yang dikatakan bahawa dia menyumbang banyak tu, pada saya taklah setepat mana. Sebab kan yang dia ambil lagi banyak. Kan dibandingkan dengan gaji, kecuali kalau sekiranya memang kita ada katakanlah 1,000 yang di level manager, itu lain. Yang banyak je yang dekat kaunter itulah. Kan itulah yang dikata menyumbang kepada umat Islam tu, pekerjaan umat Islam yang kat kaunter itulah. Yang lepasan SPM, kan yang tengah tunggu keputusan nak masuk universiti, tunggu UPU, ataupun lepas grad nak tunggu kerja, kan ataupun sambil-sambil bawa grab malam, siang dia kerja dekat kat kedai tu. Itulah, jadi berapa kita pun tahu gaji dia orang berapa. Jadi kalau kumpul-kumpul sebenarnya berapa persen saja. Cuba nyatakan secara terus terang. Kan setakat mana yang dibantu. Zakat kemudian dia kata bayar zakat. Satu benda kita pernah tanya kan satu syarikat ni kan yang dikatakan bayar zakat ni, korang bayar zakat ni sejak tahun bila?
Kita tahu jawapan tu sebab dia orang jawab. Jadi sebenarnya kalau kata betul bayar zakat, tanya betul-betul. Jadi mungkin wartawan boleh tanya dia orang bayar zakat daripada tahun bila? Daripada penubuhan ke? Ataupun lepas taufan Aqsa saja ke? Jadi yang dikatakan menyumbang tu setakat mana? Jadi benda-benda macam ni sebenarnya adalah merupakan persoalan-persoalan yang sebenarnya perlu untuk ditanya balik. Yang bila kadang-kadang minta maaf saya dengan penuh penghormatan kepada Datuk Dr. Zul tapi saya rasa ada pandangan dia yang agak longgar dekat sini, sama ada dia tak dapat maklumat yang tepat ke apa. Jadi maknanya dekat situ akhirnya kesimpulan yang orang boleh simpulkan adalah tak perlu boikot kecuali kalau kita dapat kepastian. Jadi kepastian tu sendiri dah jadi satu benda yang tak pasti. Kemudian satu juga benda saya perhati ini semua sebenarnya dia masuk dalam gerakan yang dipanggil sebagai gerakan boikot bersasar. Dulu memang ada dalam beberapa bulan lepas hasil daripada boikot-boikot ni, akhirnya mereka lawan balik boikot ni dengan dia orang tubuhkan satu gerakan, nama dia gerakan boikot bersasar. Saya pernah tanya dalam Facebook saya, gerakan boikot bersasar ni dia boikot apa sebenarnya? Sampai sekarang tak berjawab. Jadi akhirnya saya kata kalau macam tu dia bukan gerakan boikot bersasar. Dia sebenarnya gerakan jangan boikot. Sebab kalau gerakan boikot bersasar, nyatakanlah apa yang nak diboikot. Katakanlah dia tak setuju boikot McD, dia tak setuju boikot KFC, dia tak setuju boikot Domino, Pizza dan seumpamanya, tak apalah, senaraikanlah apa yang nak diboikot. Kalau macam BDS kita tengok dia tak tumpu sangat kepada McD dan seumpamanya, tapi dia pergi kepada Caterpillar, dia pergi kepada syarikat-syarikat besar. Jadi maknanya dia ada sasaran dia, itu baru betul gerakan boikot bersasar. Tapi kalau sekiranya gerakan boikot bersasar, bila ditanya apa yang perlu kita boikot dia tak boleh jawab, maknanya dia bukan gerakan boikot bersasar, dia sebenarnya gerakan jangan boikot. Branding je lah. Branding je, tapi begitulah. Jadi pada saya pandangan Datuk Dr. Zul dekat sini, saya rasa beliau sendiri dengan penuh penghormatan, saya ulang lagi sekali, beliau sendiri perlu untuk memahami secara lebih jelas modus operandi dan ekosistem satu-satu syarikat tu dan pergi kepada satu kesimpulan. Kesimpulan tu dia mesti berakhir dengan ini senarai yang perlu diboikot. Sebab dia mesti pergi ke situ. Tapi kalau sekiranya sekadar mengatakan kita perlu kaji, tapi tak pergi kepada kesimpulan syarikat apa yang perlu diboikot, sebenarnya kita tak ajak orang kepada boikot. Sebenarnya kita melemparkan keraguan sehingga akhirnya orang meninggalkan boikot. Jadi Ustaz, untuk saya fahamkan lebih lanjut untuk soalan berkaitan boikot ni Ustaz. So maksud Ustaz, apabila kita melakukan boikot ni, dia sebenarnya lebih kepada usaha untuk kita melumpuhkan lapisan-lapisan dan melumpuhkan ekosistem yang menyumbang kepada Israel. Bukannya kita nak tumbangkan syarikat itu saja, tapi merujuk kepada ekosistem yang mana Israel, atau dalam konteks ni boleh kita katakan kuasa Yahudi itulah, yang mana mereka menggunakan lapisan-lapisan ni untuk kuasai ekonomi dunia. Itulah tujuan boikot sebenarnya. Sebab itu boikot ni dia mesti pergi ke apa yang saya sebut tadi. Menggunakan sumber kekuatan ekonomi umat Islam. Contoh macam minyak, kontrol minyak tu, jangan pergi kat dia orang. Jadi maknanya bukan setakat kita boikot dia orang, tapi maknanya kita halang sumber kita daripada pergi kat dia orang. Minyak, kita ada banyak benda dekat Malaysia ni. Bahkan sekarang ni ada didedahkan dalam beberapa bulan lepas, sebenarnya banyak syarikat di Malaysia yang jual barang ke Israel. Jadi maknanya hasil daripada hasil bumi kita sampai juga kat sana. Ada pendedahan tu, dan dah ada pendedahan berapa banyak ekspor Malaysia ke Israel. Jadi maknanya daripada sumber kita sendiri mengalir ke sana. Jadi kalau sekiranya kita boleh fikir boikot ni dalam macam yang Saudara Azman sebut tadi, berkenaan tentang memutuskan ekosistem ataupun mematikan dia punya dia panggil chain, dia punya rangkaian tu, itu sebenarnya akan bagi kesan. Sekarang ni sebenarnya dengan tak terputusnya rantaian perdagangan tu sendiri pun sebenarnya dah menyusahkan Israel. Cuba bayangkan kalau sekiranya kita berjaya putuskan dan berjaya membina rantaian yang baru untuk umat Islam tanpa berkait dengan Israel. Letaklah target 10 tahun, 20 tahun pun tak apa. Untuk soalan susulan saya pula berkaitan dengan boikot ni, saya nak memetik jugalah apa yang dikongsikan oleh pengarah Asia Middle East Center for Research Dialogue, which is Muslim Imran, yang turut hadir pada muzakarah tadi. Sebab apa yang dikongsikan oleh Muslim Imran pun bagi saya agak menarik, sebab dia menceritakan
antara sebab kenapa negara Islam sampai ke sudah tak boleh nak bantu Palestin ni adalah sebab kita sangat bergantung kepada sistem yang diciptakan oleh negara-negara barat yang memang pro-Israel lah. So bila kita cakap tentang sistem barat ni merujuk kepada macam mana kita buat pun kita masih menggunakan kaedah mereka, kita gunakan ekosistem mereka. So bila wujudnya usaha-usaha nak bantu Palestin ni, mereka boleh bunuh kita macam tu saja. Adakah Ustaz setuju dengan pandangan Muslim? Dia sebenarnya benda ni amat-amat bersetuju. Kan? Dan sebenarnya dah ditimbulkan oleh banyak pihak pun. Di antara perkara yang paling pelik berlaku kat dunia ni sebenarnya adalah wujudnya kuasa veto. Kuasa veto tu sebenarnya tak perlu wujud. Tapi kenapa perlu wujud kuasa veto? Yang boleh mematikan semua keputusan. Kan? Boleh membatalkan semua keputusan. Kan, lepas tu kuasa veto tu memang sekutu Israel. Kan, jadi US sekutu Israel, UK sekutu Israel. Jadi semua itu adalah merupakan sekutu Israel. Jadi daripada situ kalau kita masih berpegang kepada sistem tu, sebenarnya memang kita tak akan ke mana. Sama juga macam bantuan-bantuan kemanusiaan pun, dia akan lalu UNRWA lah, lalu itu apa semua akan lalu ke situ, ada sistem dia. Jadi sistem itu sebenarnya yang akhirnya dari satu sudut membantu, tapi dari satu sudut menghalang. Kan, sebab dengan sistem-sistem itu akhirnya terhalang banyak benda. Sama juga macam apa yang berlaku kan kepada kutipan-kutipan awam yang dilakukan di seluruh dunia. Satu benda yang yang membantutkan semua ni adalah RUU US. Jadi bila US dia buat satu RUU kan berkenaan tentang siapa-siapa badan mana-mana negara yang dilihat membantu Hamas kan ataupun membantu dipanggil teroris di Palestin kan, maka negara itu akan dapat tekanan ekonomi apa semua. Jadi negara-negara pun takut. Itulah sistem dunia sekarang ni. Jadi bila negara takut kena tekan sebab ekonomi kita ni dah berselirat. Dia dah berkait-kait. Hatta Malaysia sendiri pun banyak kaitan dengan US. Kan, jadi daripada situ sekali je US buat RUU US, sebenarnya banyak negara yang akhirnya reserve dalam membantu Palestin secara kuat. Dan apa kesan dia? Kesannya adalah kutipan yang sampai ke Palestin merudum jauh. Kan, kalau ikut statistik yang dikeluarkan oleh orang-orang Palestin sendiri, mereka kata kan tahun lepas, tahun 2024, sumbangan daripada Malaysia keseluruhan Malaysia antara negara yang banyak menyumbang ke Palestin. Tapi sumbangan kemanusiaan ke Palestin pada tahun 2024 menurun sebanyak 60%. Kan? Jadi 60% tu kalau kita tengok kronologi sebenarnya antara puncanya adalah RUU US. Jadi itu sistem dunia. Kan? Jadi kalau sekiranya kita nak bergerak dengan cara itu, kan, satu kita kena lebih bijak kan daripada diorang. Kemudian yang kedua, maknanya kita mesti ada satu cara alternatif juga kan untuk membantu. Dan samalah macam sekarang. Kenapa negara Arab tak boleh bagi senjata kepada Palestin? Kan, sedangkan sebenarnya Palestin dia bukan setakat perlu biskut, dia perlu senjata. Ya, jadi kenapa tak boleh bagi? Sebab ada undang-undang antarabangsa juga. Gitu. Okey Ustaz, kalau saya nak tanya dari aspek ekonomi sikit lah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, sejak Donald Trump naik jadi Presiden US, dia dah melaksanakan tarif terhadap barang-barang daripada China, negara-negara ASEAN. Tapi bila kita tengok sebelum tu kita tengok apabila tercetusnya perang Rusia dan Ukraine, negara-negara barat telah memboikot apa-apa berkaitan dengan Rusia. Tapi sampai hari ini kita dapat lihat Rusia dengan China masih berteguh lagi kuat lah. Itu menunjukkan mereka ni adalah negara ekonomi dunia. Soalan saya sekarang ni, China dan Rusia telah membuktikan bahawa mereka tidak memerlukan pun sistem barat ini dan mereka boleh survive. Contoh, kita kat Malaysia kita pakai WhatsApp untuk mesej kan. Saya mesti Ustaz pakai WhatsApp kan. Tapi di China mereka tak menggunakan WhatsApp, mereka menggunakan WeChat kata saya. Maknanya mereka boleh cipta sistem mereka sendiri untuk orang kata sama ada meraih keuntungan, mereka untuk melahirkan generasi-generasi profesional dalam kalangan rakyat mereka. Soalan saya pada pandangan Ustaz, adakah kita boleh menuju ke arah situ? Sebab nampak macam satu misi yang orang kata macam cerita Tom Cruise juga lah, Mission Impossible lah. Macam mana Ustaz rasa? Saya rasa benda ni tidak mustahil. Kalau China boleh buat, Rusia boleh buat. Sebenarnya ada je negara Islam, negara umat Islam yang menjadi contoh yang boleh ditiru. Turki contoh dia. Jadi Turki pun dia membangunkan teknologi dia sendiri, membangunkan sistem keselamatan dia sendiri, membina persenjataan dia sendiri. Bahkan baru ni yang menarik kan, dalam perang India-Pakistan. Kita tengok satu benda yang dilakukan oleh Pakistan. Pakistan bukan negara kaya.
Kan, tapi maknanya dari segi pertahanan dia berjaya kan. India Berkali ganda. dimalukan. India dimalukan oleh Pakistan. Jadi maknanya dekat sini bila ada kemahuan kan sebenarnya boleh buat macam-macam. Dan kita pun yakin rakyat Malaysia ni cerdik-cerdik. Apa beza orang Melayu Malaysia ni dengan orang US? Sama je. Dari segi kecerdikan akal dia Tuhan bagi sama. Dari segi sumber bumi, apa yang tak ada dekat Malaysia ni? Ataupun apa yang tak ada dekat Nusantara ni? Dekat Indonesia, dekat mana-mana apa semua. Kita tengok rare earth banyak dekat sini. Banyak dekat negara-negara Nusantara ni. Kita tengok apa lagi? Biji timah masih banyak lagi yang tak digali. Kan, emas apa semua saya cerita. Gurun penuh dengan besi. Kan, jadi semua hasil bumi macam-macam. Minyak saya ceritalah, Laut Cina Selatan apa semua kan. Jadi segala hasil bumi sebenarnya ada di sini. Kalau sekiranya kita boleh membina satu kesatuan, sekarang ni PMX jadi pengerusi ASEAN kan. Kalau dia boleh kan ada kemahuan yang tinggi kan membina kesatuan di sini di antara negara-negara di Nusantara ni, sebenarnya dia boleh bangun. Kan, confirm boleh bangun. Kan, tetapi di sini dia perlu satu apa orang kata kemahuan dan kehendak yang tinggi. Dan tidak terikat dengan format-format lama. Kan? Apa susahnya nak buat sistem apa komunikasi baru. Kan? Apa susahnya nak buat peluru. Kan? Semua boleh buat tapi kita tak buat. Jadi kita masih jadi pelanggan kepada kan app orang lain, masih jadi pelanggan kepada semua kan teknologi orang lain. Sedangkan kita boleh bina sendiri. Ya, jadi pada saya sebenarnya dia bukan mission impossible. Dia boleh buat tapi yang tak ada adalah kehendak tu. Kehendak tu yang hilang kan daripada diri kan daripada jiwa pemimpin kita. Akhirnya kan negara kita tak akan mampu untuk keluar daripada permasalahan ni. Kan kalau sekali kena boikot kita ni mati. Dia tak macam China. China dia hasil bumi dia kan dia hasilkan dia teknologi untuk menghasilkan produk daripada hasil bumi ada dekat dia orang. Kemudian dia jual balik kepada rakyat dia. Kan itu saja dah jadi satu dunia. Kan maknanya itulah dunia dia. Dia tak perlu kepada dunia lain. Dan kemudian oleh kerana dia ada misi kan jadi dia pun ambil kan hasil-hasil bumi daripada negara orang. Kaya lagi dan berkembang lagi. Okay, Ustaz, nampaknya kita pun dah tak banyak masa. So ada salah satu lagi soalan terakhir lah sebagai kesimpulan. Kita tahulah sebelum ni Ustaz pun Ustaz mewakili JSPP pun selalu cakap matlamat utama kita dalam memperjuangkan isu Palestin ni ialah ke arah pembebasan mutlak Palestin sebagai sebuah negara yang sah, sebuah negara yang merdeka. Namun sekarang apa yang kita boleh simpulkan buat masa ini ialah itu adalah misi jangka masa panjang sebab jauh lagi perjalanan ke situ. Rakyat Palestin sampai ke hari ini masih lagi dibunuh, diseksa, hak mereka dirampas. So mungkin Ustaz boleh ceritakan sikitlah untuk hala tuju utama isu Palestin ini dalam jangka masa pendek dulu, terutama di orang-orang Malaysia ni. Macam mana kita boleh bantu? Dia satu benda yang kita perlu buat antara lain adalah apa yang pernah disuarakan oleh Dr. Muslim Imran. Dia mewakili Palestin pada masa itu. Ditanya satu soalan berkenaan tentang apa peranan yang diorang harapkan dimainkan oleh rakyat Malaysia dalam masa terdekat ni. Dia kata di antara perkara yang dia harapkan sangat adalah kan orang Malaysia melakukan sesuatu, memberi tekanan ke, memberi cadangan ke, memberi apa ke kepada kerajaan supaya kerajaan mengangkat benda ini sampai ke atas untuk satu matlamat iaitu menghentikan perang. Maknanya gencatan senjata. Jadi gencatan senjata sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang amat-amat diperlukan oleh diorang. Sebab diorang tak boleh hidup sekarang ni. Kan mati sana mati sini, jadi hospital musnah, sekolah musnah, makanan tak cukup. Kalau berhenti perang, kan dia boleh bina balik kan kehidupan tu secara beransur-ansur walaupun sukar kan tapi tak ada perang sebenarnya lebih baik daripada ada perang. Jadi keperluan diorang sekarang ni kat situ. Jadi kalau kita rakyat Malaysia ni kita boleh membuat sesuatu tekanan kepada kerajaan ataupun cadangan kepada pihak berwajib ataupun mungkin ada daripada kalangan kita sendiri adalah merupakan pimpinan politik kan ambillah tanggungjawab itu untuk kan pergi ke ICJ ke PBB ke ASEAN ke mana ke untuk memberi tekanan supaya berlaku gencatan senjata. Di samping bantuan-bantuan kemanusiaan tu pecahkan segala halangan untuk masuk. Kan? Jadi kalau dapat dan dua benda itu pun sebenarnya dah amat-amat membantu rakyat Palestin untuk fasa ini.
So, okay Ustaz, nampaknya itu sajalah soalan saya untuk sesi podcast kali ini. Tapi Ustaz, sebelum saya habiskan, kita tamat rakaman ni, mungkin Ustaz boleh sampai kongsikan sikit komen-komen Ustaz atau nasihat atau kata-kata semangat lah kepada penonton, terutama daripada orang Melayu Islam, supaya semangat untuk terus berjuang isu Palestin ini. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umumnya semua kita tahu bahawa Palestin sedang mengalami satu keadaan yang amat-amat menduka citakan dan menyedihkan semua pihak, dan apa yang berlaku di sana adalah merupakan satu tragedi dalam sejarah yang mungkin tidak pernah berlaku kan kepada dunia kan sepanjang ini, dan kepada satu kawasan yang amat sekecil. Dengan kawasan yang sekecil ini kan kita melihat pembunuhan dan seumpamanya hari-hari, sekarang dah 20 bulan, dan itu kalau kita tak kira daripada 1948. Jadi ada peranan yang sekarang ni sudah menjadi kita punya kewajipan, sebab terbukti rakyat Palestin tidak mampu mempertahankan diri mereka. Negara-negara yang berjiran dengan mereka pun tidak mampu untuk mempertahankan mereka. Jadi kewajipan itu sekarang ni sudah mengenai kepada semua orang, termasuklah kita sendiri. Daripada situ sebenarnya kita kena bertanya kepada diri kita, apa kita punya peranan. Dan peranan kita dalam isu Palestin ini sebenarnya terlalu banyak yang kita boleh mainkan. Kan kita boleh mainkan kan peranan memboikot, kita boleh mainkan peranan menghidupkan semangat solidariti, kita boleh memainkan peranan membetulkan naratif yang salah yang sedang berlega sekarang ni berkenaan tentang isu Palestin Israel ini. Kita juga boleh memainkan peranan dalam media, kita boleh memberi bantuan kemanusiaan. Kalau ada doktor-doktor pakar yang belajar kan puluhan tahun dalam bidang perubatan, sebenarnya inilah masanya untuk menyumbang sesuatu ke arah menyelamatkan nyawa. Kan kerana doktor ni memang kan dijadikan untuk menyelamatkan nyawa manusia, dan nyawa yang sedang terancam sekarang ni ada di Palestin. Banyak kan perkara yang kita boleh main. Orang-orang politik ada dia punya tanggungjawab dia untuk membetulkan polisi kerajaan, untuk memberi tekanan kepada pihak antarabangsa supaya boleh kan membantu Palestin merdeka. Jadi di sini kan saya rasa semua orang perlu bertanya kan atas kapasiti dia, apa peranan yang dia perlu dan boleh mainkan. Daripada situ insya-Allah kita akan dapat sumbang sesuatu kepada pembebasan Palestin. Okay, baiklah, terima kasih banyak Ustaz. So dengan itu saya rasa habislah untuk sesi podcast kali ini. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi terima jemputan kami. InsyaAllah kalau ada lagi topik-topik menarik sama ada berkaitan isu Palestin atau tidak, kita boleh jemput Ustaz lagi lah ya. InsyaAllah. Baiklah, itulah dia untuk seksi segmen PTV Podcast episod yang ke-7. Sebelum tamat siaran, saya juga ingin buat satu pengumuman kepada semua penonton bahawa TV per TV lepas ini kita akan ada satu bentuk subscription, yang mana kita akan buat satu proses kandungan-kandungan berbayar atau kandungan premium lah, yang mana kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut boleh subscribe ke TV per TV. Just korang boleh buka je link tvpertv.com. Kita dah sediakan segala maklumat di situ, anda boleh tengok, atau boleh ikuti kita punya platform media sosial. Kita telah update perkembangan semasa mengenai progres menuju ke arah kandungan-kandungan premium ini, termasuklah PTV Podcast. Tapi itu nanti kita akan kongsikan jugalah. Apa pun anda boleh tengok di portal rasmi TV per TV, iaitu tvpertv.com. Kat situ adalah dia punya package. Tengoklah mana yang anda berminat, dan kita sangat hargai sokongan yang dikongsikan kepada semua penonton. Dengan itu saya nak tamatkan untuk rakaman kali ini. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe TV per TV dan per TV Podcast. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.